yang suka selalu nak minum air panas, nak sentiasa panas je kan sepanjang masa kan. So korang gunakan kettle yang ini. Kettle yang ini air korang akan sentiasa panas. Okey, ikutlah korang punya suhu nak macam mana tau. Maksudnya macam mana tau kettle air panas ni. Kettle yang biasa tu kita masak, kita tekan dia dah mendidih, nanti dia akan tendang. Betul tak? Tapi yang ini nampak tak depan ni dia ada tulis 100. 100 ni bermaksudnya suhu tahap nidih. Nampak tak air saya tu menggelegak je tu kan. Okey, jadinya saya nak air ni sentiasa panas, tapi saya tak nak sampai menggelegak. So jadi saya set lah, kalau saya kata nak 70, saya kurangkan suhu dia ni. Kan? Kurangkan suhu dia. Kita boleh buat macam ni, tekan function. Okay, kurangkan suhu dia. Boleh nampak? Kita boleh naikkan, tambahkan suhu berapa kita nak. Ataupun kita boleh terus direct dekat function dia ni. Kita pilih nombor berapa. Kita nak suhu kita 70. Okay, dah dapat 70. Kita biarkan dia. So nanti air dekat dalam ni, suhu dia sentiasa 70 darjah Celsius. So jadinya air ni sentiasa panas je. So jadi korang yang suka minum air kopi panas, nak sentiasa panas, lepak dengan kawan-kawan macam ni, air nak sentiasa panas je kan, korang wajib beli kettle ni. Yang dekat bahagian tepi belah sini ni, ini adalah bahagian apa tau? Ini adalah bahagian suhu semasa. Maksudnya kalau korang nampak ni 90 lebih ni, ini adalah suhu air yang dekat sini. Okay, so jadi sekarang ni saya nak setkan dia. Saya nak jadikan suhu dia sekitar dalam 50 lebih saja. So saya dah setkan 50 lebih. Okey dah, settle lah. So nanti dia akan sendiri cool down, dia akan maintain dalam 50 lebih saja suhu dia. So baik tak kita ni? Baik kan? So siapa yang nak air sentiasa panas saja, wajib gunakan kettle yang ini. Pasti korang puas hati punya. Okey, so jadi je saya letakkan kettle ni dekat dalam beg kuning. Siapa-siapa yang nak pergi ambil dekat dalam beg kuning. Puas hati, confirm puas hati. Okey, assalamualaikum.